So, kali ni guys, kita nak cerita sikit the power of alang-alang. Kalau ikutkan customer datang, asalnya nak tukar cam, masuk ECU, lepas tu terus dyno je. Tapi bila borak punya borak dengan cerita customer ada plan nak buat 57 dum. Bila dah 57 dum, memang kena tukar blok. Jadi alang-alang buka enjin. Terus kita buat blok 62 basic. Sekali jalan biar puas, baru berbaloi. Masuk throttle body 34, ejector 180, cam ESR stage 2 dengan spring valve. Head pun kita ada buat potting bagi nafas lebih lega. Last step, naik dyno, setup kemas, power masuk pun cantik. So, inilah power of alang-alang. Sekali buat, terus jadi.